Apple baru-baru ni melancarkan iPhone 17, tapi Apple kecewa besar sebab pelancaran tu saja menyebabkan nilai pasaran Apple menjunak sebanyak 112 bilion dalam masa 2 hari saja. Macam ni aku cerita kenapa dia jadi macam tu. Satu adalah pelabur dia bukan tengok sekadar produk, dia nak tengok potensi keuntungan masa depan. So bila Apple tak tunjuk potensi dia dengan AI, Samsung, Huawei, Xiaomi semua dah ada AI. Apple tak ada. Apple pilih untuk absorb lebih daripada 1 bilion kos tarif dia dengan tak naikkan harga. Bila tarif serak, siapa dia yang nak kena bayar? Apple ni. So bila Apple kena bayar, kos jadi mahal. Yang untung adalah pelanggan, yang rugi adalah investor. So margin makin rendah, profit tak banyak. Market expectation tinggi sebab duk nampak Huawei launch handphone lipat 3, Samsung launch handphone lipat yang lagi bagus, lagi nipis. Honor pun sama, tapi Apple tak ada. Hype rendah gila. Apa yang mereka buat dekat iPhone baru ni sebenarnya Samsung 3 tahun lepas dah buat. Dan last sekali Apple ni sebenarnya syarikat inovasi, tapi bila mereka tak follow inovasi, mereka duk kira keuntungan mereka. Dekat situ boleh nampak Apple ni dah lari daripada core values mereka. Untuk masa depan, apa yang akan jadi kat Apple? Apple akan mempercepatkan pembangunan AI, terutama dekat sini supaya mereka tak ketinggalan. Cuma mereka tak launch. Kedua adalah mereka nak terus fight kat China dengan India sebab dekat situ market besar, tapi mereka tak pernah kuat. So mereka nak terus continue kuat kat situ. Dan Apple pun tengah jaga margin supaya tarif tak menjejaskan keuntungan syarikat. Kesimpulannya, pelancaran iPhone 17 ni salah satu momen yang sepatutnya penuh kegembiraan lah sebab dia stop sekali. Tapi kerana beberapa faktor, Apple alami kerugian pasaran yang so far paling besar lah sejarah dia. Pelabur tengok bukan hanya telefon baru, tapi cerita besar tentang masa depan. Adakah Apple masih lagi boleh jadi champion of technology ataupun Apple menghala kepada petanda kehancuran?